Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Cik-Cik Ramadan TV PSS SK Labu Besar dalam episod 6 bersama tetamu kita hari ini, Ustazah Nur Aizah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustazah dalam rancangan Cik-Cik Ramadan. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, Ustazah sihat. Bagaimana dengan kamu berdua? Alhamdulillah, kami juga sihat. Ustazah, topik Cik-Cik Ramadan kita kali ini ialah berkenaan perkara-perkara makruh dalam puasa. Boleh Ustazah ulas sedikit berkenaan perkara-perkara makruh dalam puasa tersebut? Perkara-perkara makruh di dalam puasa ada 6. Yang pertama ialah berkumur secara berlebihan. Yang kedua, memasukkan air ke dalam hidung. Yang ketiga, menggosok gigi selepas tergelincir matahari. Yang keempat, merasam makanan dengan lidah. Yang kelima, berbekam. Dan yang keenam, bercakap perkara yang keji dan buruk. Ustazah, jika memanggil nama kawan dengan gelaran buruk, adakah ia dianggap termasuk dalam berkenaan bercakap perkara-perkara keji dan buruk? Okey, sekiranya kita memanggil nama kawan dengan panggilan yang buruk, itu tidak dikira sebagai bercakap yang keji dan buruk, tetapi perkara itu ialah perkara yang tidak disukai oleh kawan kamu. Jadi kalau boleh, kalau kita nak memanggil kawan, kita hendaklah menyebut nama kawan tersebut dengan nama yang baik dan yang disetujui oleh kawan kamu tu. Ustazah, bolehkah saya ceritakan sedikit itu tentang apa itu berbekam? Berbekam ialah proses mengeluarkan darah daripada badan, sama ada menggunakan cawan ataupun tanduk dan dibedah sedikit di bahagian kepala ataupun belakang badan. Terima kasih Ustazah atas perkongsian tadi. Ustazah, saya Dahlia dan Karina ingin mengucapkan terima kasih kerana Ustazah sudi bersama kami dalam rancangan Cik-Cik Ramadan pada hari ini. Sama-sama, terima kasih. Selamat berpuasa Ustazah. Selamat berpuasa juga kepada kamu dan saya ucapkan semoga puasa kamu pun dilindungi oleh Allah Ta'ala. Maksudnya mendapat berpuasa dengan baik dan dapat berpuasa dengan penuh dan dapat menjauhi daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Terima kasih. Jumpa lagi. Sama-sama.